Kenapa yang kecoh nak Terengganu saya dua ni? Bulan-bulan puasa pun nak balas juga ke? Ish, tak patut. Sebenarnya Majlis Kasih Ramadan ini akan dijadualkan berlaku di Terengganu, iaitu majlis ini akan berlaku di Masjid Kampung Kuala Akop dan Masjid Haji Abdul Rahman Limbong. Tadi pun kita buat kat dalam masjid di Tabunan ni. Tetapi tadi kawan-kawan kita kat Terengganu ni bagikan saya satu artikel ataupun satu surat yang ini. Surat daripada Majlis Agama Islam Negeri Terengganu yang tak benarkan program ini berlangsung dalam perkarangan masjid. Dah kenapa Majlis Agama Islam Terengganu? Ini program bukan program yang bersifat berunsurkan politik. Oh my God! Wow! Assalamualaikum guys dan apa khabar semua kawan-kawan. Ini lah geng, senang cerita. Kita ni baloh setara mana pun kita akan duduk sama juga dalam nak memacu negara demi bangsa Melayu dan Islam. Hak tu nombor satu. Baloh setara mana pun permusuhan UMNO dengan PAS sejak puluhan tahun sekalipun, alhamdulillah kita pernah bersama pada 2019 hingga 2022. Alhamdulillah. Sebenarnya itulah yang rakyat Malaysia mahu, semangat perpaduan antara kaum dan isu-isu racial tak timbul seperti mana sekarang. So pendek cerita gini lah, kita tak mau baloh dengan UMNO ni. Mu kata aku jahat, aku kata mu jahat, sudah pergi sejik jumpa juga, pergi kedai kopi jumpa mukamu juga. Kaki ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Taala kita duduk sama pula dalam kerajaan, mukamu juga. So aku nak nasihat kepada pimpinan-pimpinan UMNO Terengganu khususnya, tak perlulah mu nak cari isu sangat ataupun point untuk nak tunjuk nak baloh. Ya, aku tahu hari ni mu bersama dengan DAP, carry on je lah. Tapi jangan sebab kerana mu nak sanjung sangat DAP, mu nak musuh dengan orang Melayu sama bangsa dengan mu, orang Islam seagama dengan mu. Buka pintu rumah, tengok sebelah rumah rapah, pergi sejik, pergi pasar, jumpa rapah. Kita nak balas sampai bila? Isu hari ni siapa yang buat? Kalau mu nak kata hijack program bersama TPM untuk santunan kasih Ramadan, apa tahun lepas TPM boleh ada dalam program santunan kasih Ramadan di Kuala Nerus? Menteri besar pun ada. Aku nak tanya UMNO bahagian Hulu Terengganu, muti dah buat program. Dah kan Maidam dah lama dah buat garis paduan, tidak boleh buat program politik di masjid. Maidang tu siapa? Maidang tu lajnah dalam PAS ke? Ataupun dilantik oleh Tuanku Sultan Terengganu? Mu nak tahu ke? Kalau gitu, apa program santunan kasih Ramadan tahun lepas di Kuala Nerus berjaya? Tak ada perlu geger-geger tukar alih tepat apa semua. Berapa kali ni gini? Rasa tunjuk hero sangat lah. Dah mending barang salah. Lepas tu mu nak buat telefon Ustaz Maliamah nak kabarnya mu nak salah. Program ni patutnya melalui kerajaan lah. Melalui kerajaan, jangan melalui UMNO. Dak Ustaz, dak bukan program UMNO ni. Program Bobo Fekra. Oh my God! Wow! Tapi jelas surat jemputan tu. Surat tu ada dalam grup esko siapa dah apa surat tu. Okey. Surat hak program UMNO atas tu kan. Surat hak bukan UMNO perhubungan, UMNO bahagian saja. Ni mu tengok ni pengakuan sendiri orang UMNO ni. Memang silap. Tapi hak nak geger hari ni sebab Maidang tak benarkan guna kawasan masjid. Jadi sekarang ni mu nak tuding Maidang ni macam bawah PAS. Dokang mu nak tahu organisasi Maidang ni bawah siapa? Dokang sejak mu duduk dengan DAP ni sampai lagak tak tahu kali kan mana. Berat sungguh lah. Aku nak pesan ke Dr. Akmal Saleh, basuh sikit Ketua Muda Terengganu ni, biar cerdik sikit buat kerja. Apa komen anda?